Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Redup suasana terasa nyaman, camar petang terbang melayang. Dengarkan semua rakan budiman, tajuk cerita Aku Akan Terbang. Syakir, seorang budak kampung yang menyimpan sebuah impian yang sangat besar untuk menaiki kapal terbang ke pulau kapal terbang. Hari itu, hatinya kembang bagaikan bunga melur yang disapa titisan embun pagi. Bunga melur yang wangi dan mekar dengan kegembiraan yang tidak terhitung. Dia mengerling ke arah wang yang berlipat, diselitkan antara botol minyak rambutnya. Mesti ibu yang meletakkannya ketika aku tidur, desis hati Syakir. Wang yang tersimpan erat di dalam genggamannya akan diserahkan kepada Cikgu Nasir sebagai bayaran tambang untuk ke Pulau Langkawi. Sambil memandang burung-burung yang berkicauan riang dan berterbangan di luar tingkap biliknya, Syakir berbisik, "Aku juga akan terbang seperti kamu, wahai sang burung. Malah mungkin akan lebih tinggi hingga ke awan." Dengan penuh semangat, Syakir memasukkan wang yang tersusun rapi ke dalam beg sekolahnya. Dia tidak sabar untuk merasai pengalaman menaiki kapal terbang buat pertama kalinya. Namun, apabila dia turun ke bahagian dapur, suasana rumah terasa sangat sunyi. Syakir hanya mendengar bunyi perlahan radio tua peninggalan arwah ayah. Kebiasaannya, pada waktu pagi, ibunya akan menyediakan sarapan untuk dia dan adiknya, Syakira. Tetapi pagi itu, kelibat ibunya tidak kelihatan. Ibu, pagi ni Syakir minum saja sudahlah. Nak serahkan duit ni kepada cikgu, katanya penuh ceria. Namun, suaranya bagaikan hilang ditiup angin. Tiada sahutan balas daripada ibunya seperti selalu. "Jangan bimbang, ibu tertidur di kusyen. Kesian ibu. Ibu penat sangat," kata Syakira. Syakir menghampiri ibunya. Dia melihat ibunya terleleh keletihan. Malahan, tangan ibunya juga masih terlekat sisa-sisa membuat kuih. Di atas meja juga masih berselerak bahan dan peralatan membuat kuih. Air mata Syakir bertakung di kolam matanya. Hatinya mula tersentuh dan terasa sangat hibur. Air matanya mengalir laju. Dia dihimpit rasa bersalah kerana selalu memikirkan keinginannya dan keseronokannya sendiri tanpa menyedari kesalahan yang dipikul oleh ibu kesayangannya. "Dik, ibu ada cakap apa-apa tak pasal rombongannya abang nak pergi tu?" soal Syakir. Ibu kata, "Biarlah bumbung rumah yang bocor tu kita baiki kemudian. Ibu nak abang dapat terbang," balas adiknya. Syakir tersentak. Dia bertekad untuk membatalkan niatnya. Dia tidak akan sesekali membebankan ibunya. Syakir juga memahami bahawa impian boleh tangguhkan, tetapi kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu tiada nilainya. Dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. "Aku akan batalkan semua ni. Aku akan beritahu Cikgu Nasir yang aku tidak akan pergi ke Pulau Langkawi. Namun, aku akan tetap terbang suatu hari nanti. Aku akan terbang bukan hanya sekali, tetapi aku akan terbang pada setiap hari. Aku akan bawa ibu dan adikku Syakira untuk terbang bersama. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citaku menjadi seorang juruterbang."
Sesungguhnya, peristiwa ini akan menjadi pendorong utama untuk mencapai cita-cita. Jerit hatinya. Aku akan terbang! Kali ini, Syakir benar-benar menjerit di awal pagi itu. Dengan kekuatan yang ada dan dengan linangan air mata. Kawan-kawan, demikianlah kisah Aku Akan Terbang. Di sebalik cerita ini, terselit beberapa pengajaran untuk kita renungi bersama. 1. Kita tidak boleh menyusahkan ibu bapa dengan minta sesuatu yang di luar kemampuan mereka untuk menyediakannya. 2. Kita tidak sepatutnya bersikap mementingkan diri sendiri dan mestilah memahami keadaan ibu dan bapa. Sekian, terima kasih.